Siapa yang dekat sini nak download gambar dekat TikTok tapi tak nak ada watermark? Wawa ada satu cara untuk korang save gambar dekat TikTok tanpa watermark. Nak tahu macam mana? Jom Wawa tunjukkan. First, korang buka TikTok. Lepas tu, korang search gambar yang korang nak. Contoh, gambar untuk wallpaper. Next, korang tekan button share dan tekan copy link. Lepas tu, korang pergi Google then search Snaptik. Next, paste link tadi and tekan download. Akhir sekali, korang pilihlah gambar mana yang korang nak download. Sekarang, gambar yang korang save tu dah tak ada watermark dah. Lepas ni, dah tak payah susah dah. Nak screenshot lah, nak download apps lah. Guna je cara ni. Kan mudah? Cuba komen sikit dekat Wawa. Dah cuba ke belum? Jangan jadi katak di bawah tempurung. Mari Wawa ajarkan cara menggunakan smartphone.